Okay, awak boleh edit. Alright. Dia dah faham sangat sebab dia dah ramai jumpa ramai editor. Okay, awak boleh edit. Macam ni lah. Apa kata awak kerja dengan saya je? Cakap, okay, menarik. Cakap, best juga. Kerja apa Datuk? Edit YouTube saya. Okay. Lepas tu aku fikir, okay lah Datuk, okay lah. Kalau saya start, bagi saya 2 minggu boleh. Lepas tu dia cakap, tak payah, minggu depan awak start. Terus start Terus start minggu depan tu. Aku macam edit YouTube Datuk. So bermulalah. Masa tu ramai tak editor dia? So masa first aku masuk office tu, kebetulan mula-mula masuk office dia, first day aku datang tu, tiba-tiba staff dia cakap, YouTube punya editor tak kerja kat sini. Aku cakap, habis kerja kat mana? Editor YouTube Datuk kerja dekat rumah dia. Dekat sebelah rumah dia tu ada surau, dia orang dah convert jadi studio YouTube. Jadi office dia. Jadi aku kena pergi ke rumah dia. So first time lah aku pergi ke rumah Ali Shukri, istana tu. Wow, aku boleh masuk. Dan aku kerja kat sebelah swimming pool, bro. Sebelah swimming pool studio dia. So bila aku masuk, ada dalam, aku rasa dalam 7-8 orang editor dia. Okay. Ramai. So